masak apa tu? Hari ni jom kita masak Maggi goreng yang paling mudah dan senang nak masak, yang paling penting tanpa menggunakan perencah Maggi. So mula kita kisarkan bawang merah, bawang putih, cili, kita kisarkan sampai lumat. Panaskan minyak, lepas tu kita tumiskan bahan kisar tadi sampai ia naik bau. Masukkan tomato, sos tiram 2 sudu, sos cili 2 sudu, kicap lemak manis, sedikit air. Tumiskan sampai ia pecah minyak. Masukkan daging ataupun ayam. Rasakan dengan garam, sayur carrot. Lepas tu kita boleh masakkan sampai sayur itu agak lembut. Masukkan Maggi yang sudah direndam dengan air biasa. Sayur kobis. Gorengkan sampai kobis tu lembut dah masak. Kalau kurang kicap boleh masukkan sedikit lagi. Gaulkan sampai ia sebati elok. Masukkan cili padi. Yang mana suka pedas boleh letak lebih. Bila semua rasa dah sebati boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialan menu kita hari ini Maggi goreng tanpa perencah. Perah pula limau ataupun lemon, memang menambah rasa sedap Maggi tu. Yang mana mak-mak pening nak masak apa untuk bekal pagi tu, bolehlah masak ni. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.